Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat malam. Hari ni 29 hari bulan 5. Ini 3 o'clock seminit. Tiba-tiba kawan aku ni, mangkuk ayun ni, yang tengok ni, yang baru ni mengai dengan aku kat pergi Sangkar trip Transport trip hampa tu. Dia call aku, jom mengai udang. Aku pun jadi gila. Nampak tengok jam kau apa, 9.40 malam baru nak turun mengai udang. Apa punya gila baru tak tahu lah. Terat ni lah dengan hujan pun terus kerja lah, keluar dah, main dah, sampai dah. So kita pun terjah lah malam ni kita mengai udang di ke mana, di Banak Baru, mengai Sungai Kerian. Sungai Kerian ni alhamdulillah lah, dia punya dugaan tak teruk sangat, tak macam Sungai Kurau jangan buat high malam-malam ni, cabut bulu habis. Okey, so jom aku nak mengalah-alah ke Pengkalan. So lagi sampai ke Pengkalan, dah turun, aku update. Okey, so hampa tengok video aku macam biasa. Jangan lupa share video aku pada semua orang, like dan komen di bawah. Paling penting subscribe kawan. InsyaAllah aku dah start buat comeback. InsyaAllah setiap minggu aku akan update video-video terbaru. Okey, jumpa lagi. Okey, stay tune kawan. Okey kawan, kita dah start jalan. Hujan sikit, hujan rintik, hujan manja. Okey, so malam ni aku tak ada tekong aku tak ada tekong, aku duduk depan Aku duduk depan. Jadi bos. Ni dah tekong kau. Tengok dia buka lampu pula doh. Dia boleh buka buka lampu, aku tak boleh. Okey, so jom kita nak gerak ke spot. Tak tahulah spot kat mana, aku ikut je malam ni. Aku ikut je. Lagi sampai spot mengai, ada strike, aku update. Okey, stay tune kawan. Sampai layan view malam gelap gelita apa macam bos. Gelap. Okey kawan, alhamdulillah. So jam dah ni pukul 11.48. So kita dah mendarat di first spot. So hampa tahu tak mana lokasi ni? Kami dekat Alok Pongsu. Turun ke Banak Baru, tembok main Alok Pongsu, lalu bawah jambatan highway Alok Pongsu tu. So sekarang baru start mengai. So baru turun aku pakai 3 road. Tekong aku pakai berapa road? 4 road, 5 road. Apa kau man? 4 batang. So jom kita start mengai. Lagi ada strike, aku update. Harap dia memudahkanlah rezeki kami malam ni. Mai otak seminit punya trip. Aduh gila tu ya. Okay lah, jom kita mengai. Lagi ada strike dia, aku update. Okay, stay tune kawan. Alhamdulillah kawan, udah hasil yang pertama. Pertama apa? Hasil yang kedua. Yang pertama ni jenggi. Yang kedua tekong dah 3 ekor tekong. Hari dia strike tak beritahu. Alhamdulillah ni lesen. Sungai Kampung Diu. Kau kena bully aku malam ni. Mai tempat baru kena bully kau. Okey, jom kita mengai lagi. Sekejap ada start dia, aku update. Okey, stay tune kawan. Tekong kita strike. Renyeh tekong. Aku tak ada nak bubuh nak sekor, tapi jenggi je lah. Tak rakam lah. Jenggo kita rakam lah. Okey, jom kita mengai lagi. Sekejap dah start aku update. Okey, stay tune kawan. Tekong kita strike. Tekong kita strike. Aduh, memang kejam balik. Aduh, strike bawah akak. Kasar. Aku banyak asal tapi aku tak record. Kita buat lagi, aku record lah. Okay, stay tune kawan. Okay kawan, kita dah ni 4 jam. Kita nak pindah keluar. Kalau ni kita dah lalu. Hasil kurang memberangsangkan. So kita nak pindah keluar, nak pergi main area Banak Baru, area jambatan Pari Untang tu. Kita try bawa, kita try sana. Tekong tak nepi, dia duduk minggu daerah ni ya. Aku try spot baru aku duduk gila main belah sana. Kita bawa belah sana tengok. Mana tahu sana ada jenggo kan. Sini jenggi banyak. Okey, jom kita kemas dulu. Kita nak gerak ke spot sana. Tengok macam mana lagi. Sampai akan aku update. Okey, stay tune kawan. Tekong strike. Mana dah. Jenggi. Kita dah keluar sejam setengah perjalanan daripada tekong punya tu lah. Tekong punya lubuk. Dia masuk tahu mana Wulu. Lalu aku buat keluar dia. Lalu ni kita ada dekat sempadan 3 negeri. Perak. Lalu ni sempadan Perak dengan Kedah. Kerajaan depan sikit sempadan 3 negeri ya. Perak, Kedah dengan Penang. Kita dekat area bagian Banak Baru lah ni. Okay, jom kita mengai tu. Lagi ada start dia aku update. Okay, stay tune kawan. Jam pun dah pukul berapa dah, tengok jam
Jam pun dah pukul 4.05 lah. Jom kita mengenai segala style ni aku update. Okay, stay tune kawan. Oh, tekong strike padu. Oh, ni kasar. Ni saiz. Nak terjun rut. Tengok makcik bawang. Macam puak aku okey. Tu pun tak takut lagi. Okey, jom kita mengalu sakit dasar dia aku update setting kawan. Tekong gasok dia main puak yang tengok. Dia nak jenggi pula dah. Aku baru nak jenggi tekong ni. Jenggo tak nak buat rupa weh. 3 batang duk tunggu ni. Bila nak kena jenggo tahu lah. Dia gasok je lepas dia. Tak apa. Sakit. Puak dia aku gasok. Puak aku dia gasok. Okey, jom. Dah punjan dah pukul berapa dah? 6 suku lah. Jom kita mengai kita gerak balik lah. Budang makan. Tengok aja lagi macam mana. Jadi kita mengai kita start live aku update. Okay, stay tune kawan. Jenggro. Stress. Jenggro. Tengok sikit jenggro bang. Jenggro. Bukan jenggu, bukan jenggi. Jenggro. Nama baru. Dah nak terang lah duk mengai. Ada tu duk kutik jenggro . Jenggu ada berapa ekor, 2 ekor lah. Okay, jom kita mengai. Jam pun dah pukul 6.40, 6.50 lah. Kita mengai dah, pukul 8 tercaw lah. Okay, jom mengai dulu. Lagi ada side dah aku update. Stay tune kawan. Alhamdulillah, naik juga. Saya semangat. Tidak naik jenggro saja. Naik terus salam pun tengok tu. Nak naik terus salam. Sepit sebelah tinggal Samsi ni. Oh, alhamdulillah naik juga tekok. Saya semangat. Tidak jenggro. Okay, jom. Hari dah terang lah. Kita mengenai kita set dia aku update. Okay, stay tune kawan. Tu kau tengok. Tu dia jenggro bersusun. Terbelik betul. Bersusun jenggro. Terbelik betul jadi. Puas dah kutik jenggro hari ni. Mana jenggro habis tak tahulah. Jenggro je. Boleh lah daripada gelap sampai ke cekoh. Dia 3 ekor. Okay lah, jom kini masa kecederaan ni. Setengah jam je dah. Jom kita mengai dulu. Sagi ada start dia aku update. Okay, stay tune kawan. Oh, strike. Tekor strike. Jenggro ke jenggro? Jenggro. Gaya macam jenggro lah. Melayang apa? Nah, tayang jenggro. Aduh, tak lah kita jenggro lah weh. Ni lajak. Sebab kami ambil buat mana pukul 10 malam. So kita lajak pukul 10 pagi. Kita bagi habis. Gila. Tapi rancak walaupun jenggro. Rancak. Lambok lah boleh jenggro. Aku tak rakan aku punya. Rakan tekong lah. Okay, jom kita mengai lagi. Nak pindah spot depan tu sikit. Lagi ada start dia aku update. Okay, stay tune kawan. Alhamdulillah. Dia naik dah makcik bawang. Bekarat. Nampak tengok. Tu. Bekarat ni mandi tak basuh. Mandi tak ada sabun je. Berdaki tu. Dia karat betul-betul bertapar punya udang. Tengok lagi bukan tekong. Tekong dia kutik jenggro dia tadi. Okey kawan, jom kita mengai lagi. Lagi ada start dia aku update. Okey, stay tune kawan. Dah besar jenggro dah besar jenggro. Ni sekolah budak sekolah menengah. Ni pro. Aduh, berlambak sesi ni hari ni. Tu dia jenggro. Jenggro ada sikit, jenggro berlambak. Okey, jom. Jam pun dah pukul 9.30. Ada setengah jam lagi. Jom kita mengai. Lagi ada start ni aku update. Okey, stay tune kawan. Jenggro ke jenggo? Jenggro. Boleh. Dah kemas dah. Pukul 9.45. Dah jenggro. Aku pun dah kemas dah. Tinggal sebatang ni. Ada upas sikit biasa. 9.45 dah. Nak gerak balik lah. Mata barai gila dah. Okey, jom lagi sampai spot. Sampai pekalan aku update dia hasil. Okey, stay tune kawan. Alhamdulillah, selesai dah aktiviti aku. So lah ni jam pukul 10.30. Sama-sama pekalan dia ni hasil kami hari ni. Lagi abang apa? Ni je jenggro. Hak lain semua jenggro. Gila, aku tengok jenggro saja tu. Ni je jenggro. Boleh lah rezeki dekat ni ya.
So alhamdulillah. So insyaAllah hari Ahad ni kami akan turun lagi malam. Hari Ahad balik Isnin lah. So insyaAllah hari ni kita akan buat cash and cook. Kita akan mengai, lepas tu kita masuk Maggi. Alright, so jumpa di next video. Hampa ni video macam biasa, jangan lupa share video kepada semua orang, like dan komen di bawah. Paling penting subscribe kawan. So jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.